pertama kamu akan dengar tentang Isra Mi'raj. Okey. Bagus. Tengok siapa yang datang sekolah ini tak rugi kan? Ini Ustaz nak cerita pasal Isra Mi'raj. Dia sebut pasal peristiwa Isra wal Mi'raj ini secara ringkasnya. Peristiwa ini berlaku pada tahun 10 kenabian. Maksudnya daripada tahun pertama Nabi menerima wahyu, diutuskan sebagai Nabi. Pada umur 40 tahun kan Nabi diterima sebagai apa? Menerima misi ataupun amanah untuk menjadi Nabi. Tahun ke-10 kenabian Nabi berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj ini dua benda. Yang pertama Al-Isra. Al-Isra ni perjalanan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Stesen minyak beroil, tapi kalau kamu tengok dekat lambang stesen minyak tu, dia buat macam bentuk kuda bersayap. Itu dia punya logo lambang lah. Tapi kalau ikutkan ciri-ciri buruk tu, dia bukan kuda. Okey, baik. Nabi tunggang daripada Masjidil Haram, daripada Mekah, dia naik buruk tu pergi ke Masjidil Haram. Yang dalam hari semalam kita 34 50. Berapa jumlah rakaat kita semayang? Campur 2 subuh, campur 4 12 rakaat sehari semalam kita sembahyang. Okey. Cuma kadang-kadang orang lelaki hari Jumaat dia kurang dulu. Daripada peristiwa ini Syazira, daripada peristiwa ini, daripada tempat ini ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Apa nama tempat ini? Masjidil Haram. Bagus. Pertama, okey, jannah, kuat sikit. Yang kedua, yang pertama jannah, yang kedua Firdaus, yang ketiga Firdaus, Naim, jannah. Okey, baik. Boleh terima ke Firdaus tu? Surga Firdaus.